Okay guys, happy trading. Jumpa lagi kita pada video yang seterusnya. Untuk tajuk kali ini, bagaimana FCPO didagangkan di Bursa Malaysia. Tajuk ini memang best lah. Macam mana dia perdagangkan ya? Okay, so ramai orang pernah dengar lah FCPO ni sebenarnya, tapi ramai juga yang tengah keliru. FCPO ni kat bursa, memang dah tahu kat bursa, tapi dia tak tahu macam mana nak beli, macam mana nak guna, macam mana dia punya sistem. Okey, jadi ada ramai yang sangka FCPO ni macam beli saham. Jadi benda tu nampak macam tak menarik lah. Jadi apa yang kita kena lihat kat sini, sebenarnya lagi satu lagi yang menjadi alasan FCPO ni nampak macam kurang menarik sikit lah. Orang cakap beli minyak sawit ke, banyak betul sawit, buah sawit nak kena ambil kan. Dia tak macam beli gold, dapat emas, menarik sikit kan. Kat sini beli minyak sawit. So dalam video kali ni saya akan terangkan bagaimana FCPO didagangkan, kemudian dari siapa siapa yang trade, di mana dia didagangkan, sampailah macam mana kita nak tengok untung dan rugi. Untung ke rugi kita kena tengok kan, baru kita tahu. Kalau tak kita pun macam loss juga kan. So kali ni kalau kita ni trader baru lah, bagi saya video ni memang wajib difahami dulu, kemudian barulah boleh nampak sikit dia punya overview tu. Okey, so apa tu bursa derivatif, Bursa Malaysia Derivatif? Bursa Malaysia Derivatif ni sebenarnya dia ni adalah produk FCPO ni tidak didagangkan di pasaran biasa macam kita beli dekat apa market apa semua tu. Tak. Dia ni bursa ni didagangkan, FCPO ni didagangkan di Bursa Malaysia Derivatif. Maknanya di derivatif ni pasaran khas yang dibina untuk kontrak hadapan, ataupun dalam ni dia panggil futures lah, futures. So kontrak hadapan. Jadi kat sinilah semua kontrak-kontrak FCPO ni dibeli dan dijual oleh trader. Institusi pun ada, syarikat perladangan pun ada, dan juga spekulator. Jadi semua transaksi ni berlaku secara elektronik lah. Maksudnya tak padahlah nak beli 1 tan 2 tan minyak sawit tu kan, nak bawa lori apa semua bagai. Tak kat sini. Dia melalui sistem perdagangan secara online yang diselia oleh Bursa Malaysia. Menarik kan? Okey, seterusnya apa yang didagangkan dalam FCPO ni? Okey, dalam FCPO ni apa yang kita dagangkan dia sebenarnya untuk trade FCPO ni, seseorang ni untuk apa benda pula tanya laju sangat. Okey, apa yang didagangkan dalam FCPO ni? FCPO ni, kita trader FCPO ni dia tak beli minyak sawit mentah lah sebenarnya. Macam saya cakap tadi juga sama lah. Apa yang didagangkan dalam kontrak FCPO ni adalah perjanjian. Perjanjian tu macam mana? Dia untuk membeli ataupun menjual minyak sawit pada harga dan bulan tertentu. Contohlah sekarang ni bulan 12. So kita akan pegang kontrak bulan Mac. Okey, so kontrak ikut kontrak lah. Maksudnya kalau kontrak bulan 11, macam current bulan 11, dia akan beli bulan Februari. Dia macam tu. Jadi kontrak-kontrak ni bergantung lah 3 bulan di hadapan. Jadi trader ni fokus untuk pergerakan harga saja, bukannya nak kena hantar minyak sawit. Tak tentu hala kan. Jadi letih jugalah kalau kata nak kena courier dengan Grab tu, semua leceh lah sikit. Okey, so seterusnya jom kita tengok size kontrak. Size kontrak ni menarik sebenarnya minyak sawit ni, dia sebab very nice. Okey, so kita tengok kat sini nilai kontrak FCPO ni sebenarnya dia bersamaan dengan 25 tan metrik. 25 tan metrik. Kalau tak tengok sini biar saya tulis sikit lah bagi nampak kan, dia 25 tan metrik tu. 25 tan metrik. So tak payahlah nak timbang-timbang 25 tan metrik tu. Jadi kita pegang yang ni, 25 tan metrik minyak sawit mentah. Jadi dekat sinilah FCPO ni diukur. Harga ni diukur dalam bentuk tik. Maksudnya tik ni kalau kita tengok kat sini kan, kalau kita ikut tik ni, dia lebih kurang macam kat sini kita tengok. Okey, saya letak satu lagi untuk kita baca dan juga tengok sama-sama baru dah cepat ingat. So pergerakan FCPO ni dia diukur dalam bentuk tik, yang mana satu tik bernilai RM1 dan satu kontrak sama dengan RM25 setiap satu tik. Macam video sebelumnya yang kita bagi tahu, untuk satu tik pergerakan harga akan mendapat orang kata menjana perubahan sebanyak RM25. Katakanlah let's say lah ada 6 tik dalam masa satu time dalam kita punya pergerakan tu. Jadi 6 darab 25, 150. Okey. So maksudnya kalau nak jelas lagi ya,
kita kira dalam bentuk 10 tick. So kalau dia bergerak dalam 10 tick, maknanya untung atau rugi RM250. Kalau dia gerak 20 tick daripada harga yang kita masuk tu, jadi bersamaan dengan RM500. Sebab tu FCPO ni sangat aktif, sesuai untuk trader yang faham risiko. Kemudian jom kita tengok pula seterusnya kat sini, siapa yang boleh beli trade FCPO ni? Boleh ke? Sesuai ke kat kita ni? Soalan juga tu. Kalau ada duit, kalau tak ada duit, macam mana? Okey, so kita tengok kat sini. Okey, untuk FCPO ni kita lukis sikit, tulis-tulis sikit, tak adalah boring sangat. Okey, kita tengok kat sini. Okey, jom kita tengok siapa yang boleh beli FCPO ni. Okey, so antara yang terlibat dalam pasaran FCPO ni. Okey, so yang pertama sekali, nak jadi trader, kenalah buka dulu. Kena buka account dengan broker yang berlesen lah. Contohnya macam yang saya recommended adalah RHB Investment Bank. So kat sini kalau kita buka ni, baru kita boleh trade. So dalam tu dia ada trader individu macam kita semua lah. Lepas tu dia ada syarikat perdagangan, institusi kewangan, hedgers dan spekulator. Semua orang beli dan jual akan bertemu dalam pasaran yang sama. Dia menjadikan harga FCPO ni sentiasa bergerak berdasarkan permintaan dan penawaran. Itulah yang menyebabkan ada naik dan ada turun. Jadi kita pergi ke sebahagian yang seterusnya, iaitu cara nak buat untung dan rugi. Menarik ni. Okey, jom kita tengok macam mana nak buat untung dan rugi ni. Ramai yang masih tak tahu lagi ni. Untung rugi, untung macam mana, rugi macam mana. Nak kena jual minyak sawit ke, nak kena jual berapa tan metrik ke. Okey, jom kita tengok. Alah, halui pula, tak nampak kan. Okey, kita pergi sikit. Okey, so dalam FCPO ni dia ada dua posisi utama. Contohnya buy, yang kita kenali sebagai long. Kalau harga tu naik, kita panggil trend naik ataupun long. Jadi kat sini kita akan ambil position buy lah. Okey, maksudnya contohlah kita lakar-lakar sikit kan, baru nampak best. Contoh harga naik. Okey, so harga naik. So dekat sini bila harga naik, kita akan join pasaran tadi untuk kita long. Long tadi kita kan buy lah. Okey, seterusnya kalau lah market tu dalam keadaan turun, okey, trend tu kita nampak turun kan, kita buat analisis, kemudian kita nampak turun. Jadi untuk trend turun ni, kita panggil, dikenalikan sebagai short. Jadi kita buat duit ni sebenarnya pada harga atas. Contoh kita masuk dekat harga sini. Okey, kita masuk harga sini. So pada harga sini dan price tu turun. Jadi perbezaan di antara harga yang atas dan harga yang bawah ni lah yang menentukan berapa keuntungan yang kita bakal perolehi ataupun trader tu bakal perolehi. Jadi kelebihan FCPO ni sebenarnya, trader ni dia boleh jana untung, dia boleh jana peluang sama ada market naik ataupun market turun. Namun kena ingatlah, kalau kita salah arah, yang sebaliknya akan berlaku kepada kita ataupun kepada trader tersebut. Tanpa kawalan risiko, of course lah kerugian boleh jadi sangat besar. Lebih tu, sebab itulah pengurusan risiko ni sangat penting dalam trading FCPO. Jadi jelas tak sedikit macam mana gambaran dia FCPO ni tadi nak buat untung rugi? Okey, so kita masuk yang seterusnya pula. FCPO ni macam mana ni? Buat tu bila nak boleh buat? Saya ni sibuk, mana boleh, mana sempat nak tengok macam ni. Siang dah kerja bawa Grab, malam kerja lagi bawa taksi, hari duduk atas jalanan. Okey, so macam mana nak buat? FCPO ni dia didagangkan dalam dua sesi utama. Sesi pagi, iaitu sesi pagi ni adalah sesi yang perlahan lah, maksudnya market tu baru nak start engine. Kemudian dia ada yang sesi petang. Sesi petang ni maksudnya bergerak daripada pukul jam 2.30 sampai pukul 6 petang. So kat situ lebih agresif lah, sebab yalah maklum lah, trader-trader institusi semua dah lepas semua syarat tu, and then barulah volatility tu jadi makin agresif volume tu. Jadi untuk sesi malam ni pula adalah pukul jam 9 sampai jam 11 malam. Market tu dia lebih aktif dan lebih volatile. Jadi setiap sesi ni dia adalah peluang dia dan ada juga risiko dia sendiri. Jadi trader ni perlulah pilih sesi mana yang sesuai dengan gaya hidup masing-masing. Janganlah ikut orang. So jangan ikut orang lain.
So kita pun dah nak sampai ke pengakhiran dah untuk video kali ni. Jadi saya harap anda semua boleh faham macam mana FCBO didagangkan dekat Malaysia ni, kat Bursa Malaysia ni. Selepas tu nanti kita masuklah cara nak baca chart, kita masuk cara nak guna tool. Lepas tu kita tengoklah macam mana kita nak bina strategi yang betul. Jadi jangan lupalah like video ni, komen. Lepas tu kalau ada soalan apa-apa boleh komen. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe live video ni. Sebab apa? Sebab banyak lagi saya nak share ni. Memang banyak lah orang kata sebab benda ni best. Dan ramai orang masih lagi belum mengetahuinya. Jadi untuk disclaimer kali ni, video ni saya buat untuk tujuan pendidikan saja, bukan nasihat kewangan. Jadi trading FCBO ni ada risiko lah. So sila faham risiko tersebut sebelum berdagang. Jadi jumpa lagi guys untuk next video. Bye. Assalamualaikum.